Wait, Os. Dah pukul 8 ni. Mana Tuan Hashim? Dia busy lah tu, nanti dia sampai lah. Mana boleh? Busy-busy juga. Kerja tengah banyak ni. Aku pun busy, kau tak nampak ke? Dia tak balance lagi. Buatlah kerja. Tunggu lah. Awak lajunya nak pergi mana tu? Pergi meeting, ayah makanlah dengan anak. Tapi saya dah masakkan untuk awak. Tengok ni. Abang ah? Oh, enggak. dapat dik. Sabang ah. Kejap lagi abah ada meeting. Tak, tengok ni. Pukul Angah 10 nanti kita jumpa ah. Boleh? Kerja. Abah, apa yang berat sangat mula Abah nak ucap tahniah kat Angah? Angah dapat dekan kot, Abah. Kejap lagi ada meeting. Selepas tender ni, ke Buluh korang 3 beranak ni. Ke Buluh. Habis tu kita orang ni satu family. Ke Buluh kasih sayang Abah, pernah Abah kisah? Kau bercakap dengan siapa ni? Alung. Abah kau kan kawan-kawan kau. Dah lah, Cik Hassan. Cik Hassan sendiri saksi, Abah kita orang yang tak pernah ada untuk family ni. Alung. Sedar tak tu siapa? Abah Alung ni. Abah apa macam ni? Alung nak jadi anak deraka ke? Anak derhaka. Habis tu ni apa? Bapak durjana. Abang, sudahlah anak tu. Awak pun sama lah.